Makan blok. Wih, kasar. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Welcome back to Joe Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku berada dekat satu spot haruan, spot belida dan spot siakap dan spot ulat. Semua ada dekat sini guys. Okay guys, pagi ni aku nak try cari haruan kat sini yang agak surut sikit. Mana tahu kok ada haruan saiz monster kat sini kan. Dah banyak hari juga aku tak mengai kat sini. Aku rasa lebih kurang dalam 2-3 minggu juga aku tak mengai kat sini. So hari ni aku mai. Aku tengok memang ayak cantik ya. Ayak ada surut sikit. Ni kita target haruan lah. Ok guys, macam biasa yang tengah menonton ni, jangan lupa tekan subscribe dan juga loceng notifikasi guys. Jom. Agak panas ni. Agak panas. Cuaca lah ni, cuaca panas. Ok guys, jom jump to the spot. Lidah tu kan. Apa dia? Makan blok. Wih, kasar. Say, dia duduk belah sana. Dia say. Tu. Dia duduk main rapat belah tu. Dia ni sedap lah saya ni. Jarang lama tak ada saya ni. Sebelum boh itu kan kami duduk main mengai kan. Ram tak makan apa pun. Ayak tu. Masa ayak duduk dalam kan. Tak ada. Kita duduk heran ruan pergi mana sungai ni kan. Start dia mula makan saya kasar. Mai ikan besar.
belida ke apa ke. Keli banyak oi. Keli ni kalau kata mau makan kan syok. Orang kata frenzy lah, dia makan tapi nasib lah. Takut tambah agak. Apa ni donat ni? Oh, makan. Lagi guys. Wui, kasak ni. Semua saya kasak ni. Oh, padu. Naik lagi guys. Memang sah padu ni. Guys. Tu dia, gemuk elok. Mantap. Ikan yang kedua guys. No, angin. Oh no, lucu. Tu dia tu. Dia dah luar dah tak ni. Oh, nak hara lucu.
Mau ikan kawan. Ambil plastik lah, plastik. Besar kan. 2 ekor. Ada plastik. Tak ada, apa itu nak bawa sana? Molang harga. Ha? Bulan tu. Ha? Bulan ni. Dia. Sama-sama. Ada lagi sekak, tak ada lah. Daripada mengai sekak atas itu naik 1 kilo lebih. Jom. Okay guys, Alhamdulillah naik juga ni haruan 2 ekor. Saya agak kasar juga lah, sedap lah tarik. Aku gunakan SP 8cm. Aku beli dekat Imran Ismail ataupun brand Poison. So guys, macam biasa yang tengah menonton ataupun yang sudah menonton ni, aku ucapkan ribuan terima kasih. Semoga hampa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Haruan tadi aku bagi dekat adik tu, dia bawa main mengai. Aku bukan tak makan, aku makan jugalah, tapi dah jemur dah. So kadang-kadang aku mengai ni, aku tengok siapa yang duk mengai ataupun ada kat tepi jalan, aku bagi je. Okay kan, macam biasa, jangan lupa teruskan support Joe Fishing Channel, tekan loceng dan subscribe Joe Fishing Channel guys. Jom cari gas.